6 Hakim Mahkamah Persekutuan dan 2 pentadbir kehakiman yang dijadualkan bersara tahun ini telah diberikan lanjutan tempoh perkhidmatan selama 6 bulan menurut sumber. Sumber berkata Hakim Besar Malaya Hasnah Hashim yang memegang jawatan sejak November lalu kini akan kekal dalam jawatan sehingga 14 November. Hakim lain yang dikatakan menerima tawaran lanjutan ialah Zabaria Yusof, Abdul Karim Abdul Jalil dan Hanifah Fariqullah. Bagaimanapun sumber menambah bahawa Abdul Karim tidak berminat untuk menerima tawaran tersebut. Kumpulan kedua hakim yang dijangka menerima surat pelanjutan termasuk Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Nalini Padmanathan. Namun menurut sumber, kedudukan Tengku Maimun Tuan Mat, wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara sejak Mei 2019, masih tidak jelas menjelang persaraannya pada 30 Jun tahun ini. Kesemua Hakim Mahkamah Persekutuan lain, Rozaria Bujak, Nordin Hassan, Abu Bakar Jaiz, Wazir Alamaidin Mira dan Ahmad Teriruddin Saleh akan kekal dalam jawatan untuk tempoh antara 3 hingga 8 tahun. Haili Izzati, FMT.